Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Qayyum bin Abdul Halim daripada Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, dan nombor meeting saya C24A2240. Pada hari ini, kumpulan saya akan melakukan satu video berkaitan dengan masalah yang dihadapi di dalam syarikat Petronas Nasional Berhad, iaitu Petronas. Sebelum tu, saya akan memperkenalkan sedikit tentang apakah itu Petronas dan bila ditubuhkan. Petronas adalah satu syarikat yang mengeluarkan minyak dan gas di dalam Malaysia, dan nama Petronas itu sendiri adalah Petroleum Nasional Berhad, dan ditubuhkan pada 17 Ogos 1974 dan telah membuka 50 buah perniagaan di seluruh dunia. Dan syarikat Petronas ini juga terkenal dengan satu aktiviti, iaitu mereka membuat satu aktiviti pendidikan dan juga amal yang membantu masyarakat di dalam negara ini. Dan juga Petronas ini juga telah mengaut keuntungan yang sangat tinggi di seluruh dunia. Jadinya, tanpa membuang masa, mari kita saksikan lakonan dari kumpulan saya. Good morning semua, boleh duduk. Assalamualaikum dan selamat semua. Jadi hari ini saya adakan meeting tergempar sebab saya dapati bahawa syarikat kita tengah mengalami kerugian. Ikut statistik, pekan pertama kita rugi sebanyak 13.4%. Dan pekan kedua pula kita mengalami kerugian yang 19.4%. Dan pekan ketiga pula kita telah mengalami sebanyak 19.1%. Di sini kita boleh tengok pada 3 tahun kebelakang ni kita punya syarikat telah mengalami kerugian yang amat drastik. So, jadi atas sebab itu saya adalah satu situasi dan solusi yang kita boleh buat adalah untuk mengurangkan tenaga kerja dalam syarikat. Hari ini sebab apa kita isu saya bagi isu itu sebab kita boleh mengurangkan kos untuk bayar gaji pekerja. Oleh itu saya nak lagi 2 minggu saya akan buat lagi mesyuarat untuk kita semua beri solusi tentang masalah ini. Kita tamatkan meeting kita hari ini dan kita teruskan. Terima kasih. Ini kita semua boleh duduk. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana telah datang ke mesyuarat kita pada hari ini. Kita semua tahu keadaan semasa agak mencabar, di mana syarikat kita telah berdepan dengan tekanan yang sangat besar, bukan dari segi harga minyak tetapi dari segi cabaran global yang beralih ke tenaga bersih. Saya mahu mesyuarat hari ini menghasilkan plan penyelesaian komprehensif, bukan sekadar laporan. Zani, saya minta awak mulakan dengan situasi terkini berkaitan dengan persetujuan semula. Baik Datuk, seperti yang kita sedia maklum, Petronas kini sedang melaksanakan proses penstrukturan semula yang melibatkan pengurangan sekitar 5,000 orang bekerja, iaitu sebanyak 10% daripada jumlah keseluruhan tenaga pekerja. Langkah ini diambil kerana terdapat pertindihan fungsi terhadap pekerjaan di pelbagai jabatan. Dalam masa yang sama, teknologi buatan telah mengurangkan keperluan tenaga manusia bagi setengah
sesi tengah tugasan operasi dan pentadbiran. Kita telah memulakan fasa pertama yang melibatkan pekerja kontrak dan setakat ini lebih 1,200 pekerja telah diberi notis rasmi. Namun begitu, kita pastikan mereka menerima pampasan penuh termasuk jaminan gaji sekurang-kurangnya selama setahun. Kemudian, kemudahan perubatan dan bantuan latihan semula serta penempatan kerja melalui agensi seperti PERPESO dan HRD Corp. Zani, ada tak respon daripada pekerja? Sebab saya dengar ramai pekerja yang tak puas hati daripada orang dah ditamatkan kontrak. Ya, betul. Emosi mereka bercampur bau. Ada yang marah, ada yang sedih dan ada juga yang keliru tentang masa depan. Sebab itu saya cadangkan kita wujudkan satu pusat sokongan peralihan pekerja yang berfungsi sebagai pusat khidmat nasihat, latihan dan pemandangan pekerja. Ia boleh dikendalikan bersama PERPESO. Dengan cara ini, pekerja tak rasa terpinggir. Saya setuju dengan cadangan Jani tadi. Kita bukan hanya tanggungjawab terhadap keuntungan, tetapi kita juga tanggungjawab terhadap manusia. Baiklah, Chris, saya mau tanya awak, anda tuju strategi kita bagaimana syarikat kita boleh bangkit semula selepas proses ini. Terima kasih Dr. Fauzan. Saya melihat situasi ini bukan sekadar cabaran, tapi peluang untuk kekalkan relevan. Petronas mesti melaksanakan strategi peralihan ke arah tenaga bersih dan lestari. Kita tidak boleh terlalu bergantung kepada minyak dan gas yang mudah terjejas oleh turun naik harga global. Sebaliknya, kita perlu melabur lebih besar dalam tenaga boleh diperbaharui seperti solar, angin, bioenergi dan hidrogen hijau. Sebagai contoh, kita boleh menubuhkan anak syarikat baru yang khusus dalam tenaga hijau. Contohnya Petronas Green Tech Sdn Bhd yang fokus pada pembangunan tenaga solar dan biofuel tempatan. Ini boleh mewujudkan ribuan peluang pekerjaan baharu dan dalam masa yang sama mengurangkan kesan pemberhentian pekerja lama. Bagus dari itu Chris. Tapi untuk pastikan tenaga hijau ni berjaya, kita kena betulkan juga bahagian operasi. Sebab bagi saya, bahagian operasi ni terlalu lemah dan tidak stabil. Kalau tidak stabil, jadi pelabur besar pun akan jadi sia-sia. Saya setuju. Sebab itu saya cadangkan kita bekerjasama dengan situasi pendidikan tinggi dan agensi latihan seperti Universiti Teknologi Petronas iaitu UTP dan HRD Corp untuk melatih semula tenaga kerja kita. Kita boleh tawarkan kursus pendek dalam bidang automasi tenaga, sistem solar dan penyelenggaraan hijau. Baik, saya dah nampak dah ada tujuannya sekarang dengan jelas. Kelabur hijau dan pembangunan semula tenaga kerja. Muaz, dari sudut kejuruteraan dan operasi, apakah tindakan konkret yang boleh kita ambil dalam masa 6 bulan ini? Baik Dato'. Jadi fokus saya sekarang ialah kecekapan operasi. Petronas perlu menyusun balik semua proses kerja, hapuskan ketinggian antara jabatan dan juga mengamalkan struktur organisasi yang lebih tangkas. Jadi kita sedang menilai penggunaan automasi, sistem ramalan penyelenggaraan dan juga analisis data bagi mengurangkan masa operasi dan kos penyelenggaraan. Saya juga akan melaksanakan audit prestasi dalaman pada pekerja setiap 10 tahun bagi memastikan penggunaan sumber-sumber yang benar dan juga optimal bagi pengeluaran syarikat. Dalam masa yang sama, kita juga perlu mengukuhkan rataian bekalan dengan menambah baik sistem perolehan agar lebih telus dan fleksibel supaya kita tak terlalu sangat bergantung kepada pembekal sahaja. Saya suka pendekatan itu Muaz, tapi kita kena pastikan perubahan ini tidak menimbulkan ketakutan dalam kalangan staf yang masih kekal. Mereka perlu nampak transformasi ini sebagai peluang dan bukannya ancaman. Betul. Mungkin kita boleh lancarkan
kempen dalaman bertemakan Petronas Baharu, Masa Depan Baharu, yang memberi semangat kepada semua staf untuk menjadi sebahagian daripada perubahan ini. Kita boleh masukkan sesi town hall, bengkel inovasi dan perkongsian bersama tenaga pakar tenaga hijau antarabangsa. Itu cara yang bagus. Kita bukan sahaja perlu bentukkan struktur, tetapi kita juga perlu ubah budaya kerja. Saya mahu setiap bahagian menyediakan komitmen terhadap minat inovasi, ketulusan dan ketegasan. Baik, saya akan rumuskan hasil mesyuarat pada hari ini. Zani, awak akan mengetahui penubuhan Employee Transition Center dan pastikan semua pekerja yang terjejas mendapat bantuan penuh dalam masa 3 bulan. Mukris, siapkan pelan pelaburan tenaga hijau dan draft cadangan perubahan Petronas Green dan hantar laporan penuh dalam masa 2 minggu. Muaz, laksanakan audit kecekapan operasi dan bentanglah hasil awal dalam mesyuarat suku tahun depan. Saya mahu semua ini siap sebelum kita bentangkan plan permulaan rasmi kepada lembaga pengarah pada bulan hadapan. Baik Datuk, saya akan mula susun pasukan khas HR untuk urus peralihan itu. Kita akan pastikan setiap pekerja dapat akses latihan dan kaunseling. Bagi saya pula, saya akan hubungi pasukan UTP dan HRD Corp esok. Kita perlukan segera memulakan running latihan semula dan peluang tenaga kerja baharu. Saya pun akan mula dengan penilaian kecekapan di Loji Kertih dan Bintulu. Kalau berjaya, kita boleh kembangkan ke seluruh negara. Bagus, saya gembira melihat semangat semua ini. Ingat, perubahan ini bukan pengakhiran. Ini permulaan kepada Petronas yang lebih kuat, lebih hijau dan lebih berdaya tahan. Kita bukan sekadar menghasilkan tenaga, kita sedang membangunkan masa depan. Okey, saya akhiri mesyuarat ini dan kita boleh bersurat. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Maizam. Ya, terima kasih kerana meluangkan masa sebentar dengan saya. Saya Encik Koyum dari bahagian sumber manusia dari syarikat Petronas Sdn Bhd. Adakah ini masa sesuai untuk saya bercakap dengan Encik? Selamat pagi Koyum. Ya, boleh. Ada perkara penting ke? Baik, Encik Maizam, panggilan ini berkaitan dengan status perkhidmatan kamu di syarikat ini. Selepas yang akan menyeluruh oleh pihak pengurusan, kami ingin memaklumkan bahawa kontrak kerja kamu akan diberhentikan berkat kuasa hujung bulan ini. Oh, saya agak terkejut lah. Boleh saya tahu sebabnya Koyum? Sudah tentu, keputusan ini dibuat disebabkan langkah penyusunan semula organisasi bagi mengurangkan kos operasi. Ia bukan disebabkan prestasi kamu, tetapi kami juga menghargai sumbangan dan komitmen kamu selama ini. Saya faham. Adakah saya akan menerima pampasan atau surat rasmi tentang perkara ini? Ya Encik Maizam, kamu akan menerima surat perberhentian kerja rasmi melalui email hari ini bersama butiran mengenai pampasan, bayaran cuti dan juga prosedur penyerahan tugasan. Bahagian HR juga akan mengatur sesi akhir untuk proses pemulangan aset syarikat. Baiklah, terima kasih ya Koyum. Ya, sama-sama Encik Maizam. Kami benar-benar menghargai jasa kamu. Jika kamu memerlukan surat sokongan atau rujukan pekerjaan baharu, pihak kami akan sedia membantu anda. Okey, terima kasih Encik Maizam. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zam, aku tahu berita ni sukar untuk diterima, tapi pihak pengurusan dah sahkan sebagian staf kita semua termasuk dalam senarai pemberhentian bulan ni. Apa? Betul ke Zani? Baru 3 tahun saya kerja di syarikat ni. Saya tak sangka akan jadi macam begini.
Tenang Zam, aku pun kecewa. Tapi mungkin sebab syarikat sekarang tengah ada problem yang besar. Apa perkara yang perlu kita buat ni Zani? Buat masa sekarang, kita kena tunggu surat rasmi daripada HR dulu. Dalam surat tu nanti ada maklumat lanjut tarikh akhir, pampasan dan langkah seterusnya. Tapi lepas ni macam mana Zani? Saya masih ada komitmen rumah sewa dan keluarga saya lagi. Aku faham Zam, ramai antara kita pun dalam situasi sama. Tapi jangan risau sangat, kita boleh sama-sama cari peluang baru. Aku dengar Petronas ada rancangan untuk bantu staf yang terjejas. Mungkin ada tawaran penempatan semula atau latihan semula. Kalau betul ada, sekurang-kurangnya sedikit melegakan saya. Tapi saya masih tak boleh percaya tempat ni macam rumah kedua saya dah. Aku pun rasa benda yang sama. Tapi kadang-kadang perubahan macam ni jadi sebab untuk kita mula sesuatu yang baru. Mungkin rezeki kita dekat tempat yang lain. Ya, mungkin betul. Tapi sementara ni saya nak pastikan semua kerja saya dah selesai. Saya tak nak tinggalkan masalah kepada orang lain sebelum saya keluar daripada syarikat ni. Itu semangat yang bagus Sam. Kita mungkin hilang kerja, tapi kita jangan hilang maruah dan profesionalism. Kita buat yang terbaik sampai ke akhir hari kita di sini. Terima kasih Zani. Sekurang-kurangnya saya tak kesorangan jugalah. Sama-sama Sam. Apa pun jadi, kita tetap kawan. Dunia kerja kecil je. Mungkin satu hari nanti kita jumpa semula di tempat yang lain.